Tuanku Abdul Halim diputerakan pada tanggal 28 November 1927 di Istana Anak Bukit Alustar, Kedah. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Titi Gajah sebelum menyambung pelajaran di Maktab Sultan Abdul Hamid Alustar. Baginda kemudiannya melanjutkan pelajaran ke United Kingdom di Wetham College, Oxford, London pada tahun 1952 dalam jurusan Sains Kemasyarakatan dan Pentadbiran Awam. Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1955, Seri Paduka berkhidmat di Pejabat Daerah Alustar dan kemudiannya di Perbendaharaan Negeri Kedah. Tuanku Abdul Halim menaiki tahta Kerajaan Negeri Kedah pada 14 Julai 1958 berikutan kemangkatan ayahandanya almarhum Sultan Badli Shah. Pada September 1965, Majlis Raja-Raja melantik Baginda sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya sebagai Yang di-Pertuan Agong kelima mulai 21 September 1970. Tuanku Abdul Halim menyambut perayaan Jubli Perak sempena ulang tahun pemerintahan Baginda yang ke-25 pada tahun 1983 dan Jubli Emas pada Julai 2008. Seri Paduka dipilih buat kali kedua sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong bermula Disember 2006 dan dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong buat kali kedua pada 13 Disember 2011.